yang ada dekat dalam buku Pandai Jahit Pakaian Lelaki. Jom saya tunjuk. Ini adalah buku Pandai Jahit Pakaian Lelaki yang kita nak postkan hari ni. So saya nak tunjuk kepada anda apa yang ada dekat dalam buku Pandai Jahit Pakaian Lelaki ni. Jom kita tengok. Kita buka dekat muka surat depan. Anda boleh tengok. So muka surat depan kita ada simbol petunjuk pola, kita ada carta ukuran, kita ada ni adalah formula. Okey, formula ukuran pakaian. Ini adalah formula yang bahagi dengan 6, bahagi 2 ni semua formula. Ini formula untuk seluar dan ini adalah cara-cara nak ambil ukuran. Lengkap tau. Cara nak ambil ukuran ni memang lengkap. Ada 4 ke 6 muka surat. Kemudian barulah dalam ni ada pola-pola yang sangat-sangat senang untuk anda ikut. Ini cara jahit. Cara jahit ni cara potong kain. Ni dia pola-pola dia. Ada pola collar sport, collar continental. Ni semua collar-collar lah. Lepas tu ni pocket. Ni dia. Ada seluar potongan jeans. Ni pola dia. Kan? Ini arahan dia. Ikut je arahan ni. Nanti korang akan dapat lah pola ni. Lepas tu kita ada seluar slack, slim fit. Ni pola dia dan ini arahan dia. Senang tau. Buku ni memang straightforward dan juga bergambar dan berwarna. So tak boring. Ni dia. Ni pola-pola dia. Ada nombor. Korang ikut je. Okay, 01 labuh baju. 0 kedua. Ukuran bahu ke pinggang. Macam tu je lah. Ikut je arahan dia. Kita tengok lagi apa yang ada. Ada t-shirt collar bulat. Ini adalah jubah. Jubah ambassador. Lengan pendek. Kita namakan dia jubah ambassador. Dia lengan pendek tau. Leher dia leher V. Macam ni. Bila dah jadi baju dia macam ni. Ni dia. Ni jubah labuh lengan panjang. Dah jadi macam ni lah. Banyak lagi kalau nak cerita memang tak cukup. So kalau korang nak dapatkan, nak belajar macam mana cara buat pola, pelbagai jenis dan juga pelbagai pattern pakaian baju lelaki, korang boleh saja tekan link di bio. Okay, bye.